Kalau yang ni, sabun kunyit ni, aku selalu guna untuk buat cuci muka, untuk sabun, shampoo satu badan. Yang ni boleh. Tapi kalau untuk resdung, kena pakai yang ni. Dia ada 3 herba. Dia ada juga kunyit tau. So, boleh basuh muka sekali. Tapi untuk resdung, dia ada kayu manis dan cengkeh. So, bila korang gosok dekat korang punya muka, dekat hidung, mesti kena sekali kan. So, dia ada bau-bau bunga cengkeh. Untuk muka-muka ataupun hidung yang gatal, yang ni sesuai. Cuci muka guna yang ni. Untuk cuci muka sahajalah aku suggest, tapi boleh juga gunakan sebagai sabun untuk satu badan. Cuma dia cepat habis lah. Okay, dia bagi sekali dengan extractor ni. Untuk korang letak dalam ni, simpan dan merangkap dia punya foam extractor. Pakai ni buih dia lagi padu, lagi sedap korang tonyoh dekat muka. Kalau gatal-gatal tu pakai ni memang perform elok lah. Sapu dengan dia punya foam extractor ni direct dekat korang punya hidung dengan muka, lagi satisfying guys pada yang biasa tu. Memang best. Bau dia, bau-bau bunga coklat, bau-bau kayu manis. Terus menusuk di hidung guys. Korang pakai baru korang tahu. So kalau korang nak beli kan, aku suggest untuk resdung ambil sabun ni sebab dia ada kayu manis dengan bunga cengkeh.